Ada orang Melayu dia kata badan Melayu, hatinya Portugis. Ada orang Melayu badan Melayu, hati Belanda. Ada orang Melayu badan Melayu, hati British. Ada orang Melayu badan Melayu, hati Jepun. Ada orang Melayu badan Melayu, hati komunis. Orang Melayu sanggup menjadi bawa kepada musuh-musuh Allah Ta'ala. Kayu pukul kayu. Kata orang tua, kayu pukul kayu. Pasal apa? Kalau kepala kapak tu semata-mata nak tumbangkan pokok kayu tak mampu. Ambil dahan dia tu buat hulu. Dengan bantuan hulu kayu ni lah, kapak tu boleh menumbangkan pokok kayu. Orang kafir saja nak hantam Islam, nak kalah Islam tak boleh lah tuan-tuan. Tapi bila orang Melayu sendiri, orang Islam sendiri sanggup jadi bawa ejen kepada orang kafir, sebab itulah Islam tumbang. Ini sejarah dulu sampai sekarang.